Ramai orang mendakwa bahawa apa yang mereka ajar dan bawa adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tegur benda yang mereka bawa itu adalah salah, mereka akan kata ilmu Allah itu luas. Untuk orang macam ni, kita katakan kepada mereka, di atas muka bumi ini bukan hanya ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada juga pembohongan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada anak, sedangkan dia tidak mempunyai anak. Dan orang yang mendakwa bahawa apa yang mereka ajar itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah membawakan bukti yang jelas daripada wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis, ataupun melalui dalil akal, iaitu dalil-dalil yang saintifik, bukti-bukti yang jelas dan nyata. Kalau seseorang tidak mampu membawakan bukti daripada wahyu ataupun akal, maka apa yang dia dakwa itu hanyalah sangkaan ataupun andaian semata-mata. Dan lebih teruk, apa yang dia kata itu adalah pembohongan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia sedari.